Amerika dengan Iran ni dah runding semalam. Tapi last kali tak jadi gapo pun. Okey, nampak gaya lah ni. Iran pergi modal tawar-menawar banyak sikit. Okey, siap kita masuk. Hak yang baru masuk tolong share klip ni. Terima kasih sahabat. Dan kita kecek pasal rundingan. Dekat Pakistan tu mula pada petang 11 hari bulan sampai subuh 12 hari bulan. Lebih kurang dalam 21 jam. Siap buat sampai 3 round rundingan. Siap buat 21 jam tanpa berhenti. Jadinya ibaratnya macam kita sebelum tidur dia dah duduk situ, habis tidur bangun set dia duduk situ lagi. Memang kemah molek set dia. Jadi pada 12 hari bulan ni ketua wakil Amerika lah, Vice President, okey, JD Vance, kata memang tak capai sepakat. Dia nak balik Amerika. Okey, maksudnya rundingan tu gagal belaka. Dan dari sudut molek rundingan ni belum pecah sampai habis lagi lah. Dia ada sikit sejarah hak sebelum ni. Okey, lepas 2 kali runding atas online, akhir sekali Amerika dengan Iran jumpa depan-depan juga kali ni. Ni kira dalam 40 tahun ni jadi balik sejak Iran jadi negara Republic of Islam. Okey, kalilah jumpa level tinggi lagu ni. Masa tu bincang pasal nuklear juga. Okey, tapi jumpa pun kali ni tak ada hasil apa juga. Okey, macam jumpa dengan Gabriel lah, ex-girlfriend. Sembang panjang hasilnya kosong. Okey, lepas rundingan Amerika pun tak kecek nak serang balik cepat-cepat. Maksudnya mungkin ada nak sambung runding lagi. Lepas tu kita tengok akhbar New York Times dia ada lapor lah. Okey, JD Vance ni inilah satu-satu orang dalam tim terang. Hak dari awal lagi memang tak setuju lah nak perang dengan Iran. Okey, itu daripada parti Republican lah. Maksudnya hak dia dalam parti pun dah pecah dua. Hak orang yang tak berperang jadi ketua kali ni. Mungkin ada sikit-sikit maksud dia lah untuk kali ni. Sebab sebelum ni Iran beroyak kalau tak atas dia, orang lain tak say. Menantu dia tak say. Bila tak jadi deal, Amerika kata Iran tak say janji pasal nuklear. Iran pula kata Amerika ni minta banyak dah. Okey, Iran kata Amerika nak dapat benda hak dia tak dapat atas medan perang. Contohnya pasal isu nuklear dan isu Selat Hormuz. So Selat Hormuz ni memang penting sangat. Okey, Iran mungkin dia nak kenakan bayaran dan Amerika tak setuju. Okey, si ada cerita ayat Amerika pun nak tupai juga share. Nak kutip sikit juga masuk share dalam bayaran kutipan tol. Jadi akhirnya sekali dua-dua rasa lawan ni memang demand tinggi sangat. Okey, demand tinggi dah, jurang besar. Memang payah lah dua-dua belah ni nak setuju. Dan kita tengok Iran dia pergi modal menawar kiranya lebih banyak sikit. Bukan sebab dia kuat sangat pun, sebab memang dia dah kena teruk dah. Nak pergi jadi level hak teruk sangat tu memang takkan jadi je. Maksudnya modal menawar Iran lah ni nombor 1 Selat Hormuz. Kalau tutup pula dunia boleh kecoh pula pasal minyak. Dunia ekonomi lagi kecoh. Dan soal lagi drone dan peluru pandu dia masih banyak lagi. Masih boleh serang kawasan Teluk. Dan masih tekanan pada Amerika lagi. Okey, nombor 3 dalam negara dia masih kontrol. Masih KJM masih sama. Tak diguling lagi, tak dijadi gulingkan lagi. Dan walaupun kita tengoklah banyak pegawai dah mati. 48 orang dah korban. Jadi keadaan masih okey. Masih stable. Dan kita tengok Amerika pula lah ni jadi macam serba tak kena lah. Nak maju depan pun payah, nak undur pun payah. Dan untuk kesimpulannya, hamba rasa Iran ni jenis macam relax je. Okey, mu nak deal apa, kita tengok dulu. Kita relax je. Dan Amerika untuk meeting kali ni 21 jam lah. Macam jumpa sign je lah. Sembang kopi je, tak ada apa-apa pun jadi. Jadi, saya awak apa pendapat awak? Okey, minta komen. Dan jumpa lagi. Bye.